Apa yang terjadi kalau korang jumpa spesies haiwan yang kali terakhir dilihat 100 tahun dahulu? Menurut berita harian online baru-baru ini apa yang terjadi kepada Tan Wei Jack, seorang pembantu penyelidik dan pelajar sarjana sains alam sekitar. Beliau telah menemui satu spesimen spesies kunang-kunang yang kali terakhir dilihat 100 tahun dahulu. Pteropik gombakia merupakan spesies kunang-kunang yang kali terakhir direkodkan pada tahun 1921 dijumpai di Gombak. Pada 23 Oktober tahun lepas, spesimen spesies ni ditemui di Bukit Kera dan dikatakan ini adalah spesimen ketiga bagi spesies ni yang ditemui dalam tempoh 1 abad. Walaupun spesimen spesies ni ditemui pada tahun 1921, tapi penamaan bagi spesies ni dibuat pada tahun 2015 oleh seorang ahli entomologi, Leslie Ballantyne. Penemuan ni membuktikan betapa besarnya kepelbagaian hidupan liar flora dan fauna di Malaysia. Banyak potensi untuk ditemui spesies baru ataupun spesies untuk ditemui semula, tak kira lah serangga ke, ikan ke, mamalia kecil dan lain-lain.